nak S, dia nak tukar sleeper class. Tahu tak? Sleeper class lah, dia macam ni lah. Dia lagi kita ni, dia ada lock tau. Dia masuk dalam. Dia macam ni. Dia macam ni dalam dia. Nampak? Dia kira ada macam condong tajam tau. Sleeper class. Ni yang nama sleeper. Nanti dia lock tau. Tengok . Dia bila kita press minyak, dia lock. Lock dia rapat. So dia cengkam clutch plate tu. Dia tak macam kelas normal. Dia harapkan spring clutch tu. Spring clutch tu tekan kuat. Kalau yang ni, makin kuat beban, lagi kuat dia tekan. Sampai dia lock ni tu. Okey, ni nak pasang dia, nampak? Dia kena dua macam ni. Selalu kalau jenis yang standardnya, kita kena pasang satu belah aja kan, clutch plate. Ni dua clutch plate dekat sini, dua ni. Sebab dia ada dua tempat tu. So letak dia, memang guna macam ni. Dia ada makin lock. Kalau tak masuk tu, dia tak boleh. Macam ni lah. Nampak? Sleeper class. Pasang dia. Saya pusing ke depan, nampak? Lembut dia. Tapi kalau ke belakang, dia lock. Nampak? Dia jadi keras. Dia cengkam. Sebab mangkuk kelas ni dia pusing ke belakang. Sebab crankshaft ni ke depan, dia kira macam tu lah pusing. Yang ni ke depan, yang mangkuk kelas ke belakang. So bila dia jalan ke belakang, dia jadi keras. Nampak? Dia jadi macam jam. Sebab dalam dia ada macam condong tu. Condong dia lock. Dia lock macam tu kan. Sistem sleeper class ni, dia untuk macam hyper class. Untuk cengkaman kuat tau. Tapi hyper class, dia spring kena keras. So kita tarik kelas keras kan, susah. Kalau jalan jam apa pun kan susah. Tapi kalau super kelas ni, dia cipta untuk tarik kelas macam standard lembut, tapi cengkaman dia kuat. Kan? Dia macam tu. Itu lah kelebihan dia. Dia untuk cengkaman kuat, tapi kelas bila tarik lembut. Dia tak macam hyper class. Hyper class, dia untuk cengkaman kuat, tapi tarik kelas jadi keras. Tu yang beza dia. Sebab tu orang ubah ke sleeper class untuk tarik macam standard, tarik kelas, tapi cengkaman dia kuat. Macam hyper class. Sistem sleeper class ni kalau Yamaha Y16, R15 dah ada pakai. Tapi kalau Y15 nak pakai sleeper class, boleh pakai yang Y16 ni. Sama PMP terus boleh masuk. Sleeper class tu ubah je masuk dekat Y15. Dia sama je. Macam Y16 pun nak pakai hyper class, boleh pakai Y15 ni.